Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, saya Khairsyad Sufa, wakil murid Sekolah Kebangsaan PAUD, dan hari ini anda semua sedang mendengar podcast istimewa kami. Kami amat berbesar hati menerima kedatangan cikgu-cikgu ke sekolah kami. Dalam episod khas ni, kami nak berkongsi sedikit sebanyak tentang semangat kami sebagai duta kecil sekolah dan mendengar suara cikgu sendiri. Hari ini bersama saya seorang tetamu. Boleh cikgu perkenalkan diri sedikit? Okey, Assalamualaikum. Siapa adik apa? Adik Kalish. Ya. Adik Kalish, ya. Saya bertuah hari ini dapat bersama-sama dengan adik Kalish bagi program di sekolah SK PAUH ini, atau kita panggil SK apa? SKPA. SKPA ya. SKPA. Skip. Okey, saya Puan Halidah binti Yunus, Ketua Penolong Pengarah Kanan dari unit rendah Jabatan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, dan saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kerana sudi menerima rombongan kami ke sekolah ini. Dari jauh kami telah mendapat perkabaran sekolah ini merupakan sekolah yang hebat. Bukan sekolah di dalam bandar yang besar, tetapi sekolah bagi saya ialah sekolah di pinggir bandar, tetapi hebat dari segi digitalnya. Sebab itu kami telah memilih sekolah ini untuk kami kunjungi bersama dengan tim-tim daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan juga daripada beberapa pejabat pendidikan daerah di sekitar Negeri Sembilan. Terima kasih cikgu. Seterusnya, pertama sekali, apakah yang cikgu rasa atau perasan sebaik saja tiba di sekolah kami? Okey, pertamanya apabila masuk saja ke pintu tu, saya tak sangka sekolah ini besar sehingga saya dimaklumkan 6 hektar. Tetapi apabila kami telah dibawa melawat satu stesen rasa macam tak puas pula. Mula-mula takut 6 hektar, nak pergi semua ke? Tapi lepas satu, nak tahu lagi, lepas ni apa lagi sekolah ni nak tunjukkan kepada kami. Dan bagi saya agak ralat sebab saya hanya membawa kumpulan yang kecil. Kalau saya tahu macam inilah hebatnya SK PAUH ini, saya akan pastikan kami akan datang paling tidak 2 bas ke sini. Okay. Ya? Terima kasih cikgu. Dan satu lagi, sekolah ini saya menjangkakan tidaklah bersedia hanya apabila tetamu datang. Maknanya sekolah ini sepanjang masa memang aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah aktiviti-aktiviti harian. Itu bagi saya ialah satu kekuatan. Bukan hanya bila nak datang baru disediakan tempat, disediakan murid, dilatih murid. Jadi murid ni saya nampak macam Kalish ni sendiri. Saya tengok dah macam orang yang boleh diketengah lah sampai ke peringkat media di TV, contohnya TV-TV kita sekarang ini. Ya Kalish? Tahniah. Terima kasih cikgu. Baiklah, seterusnya, kami sangat teruja dan bangga dengan ulasan cikgu. Baiklah, apakah yang cikgu nampak ataupun kekuatan utama di sekolah kami yang cikgu nampak? Okey, secara terus terang, secara peribadi dan saya rasa rakan-rakan, saya nampak watak utama kepimpinannya itu. Saya pick up balik apa yang guru besar kata, kekuatannya murid adalah pada guru. Guru tadi, ya, guru. Kemudian sokongan guru besar tu memperkuatkan lagi guru. Jadi saya lihat bagaimana guru besar ini telah berjaya mengetengahkan guru-guru dan terusnya mengetengahkan murid-murid bukan saja di peringkat negeri, malah di peringkat kebangsaan dan seterusnya di peringkat antarabangsa. Dan tentunya apabila SK PAUH ini telah fly high ke antarabangsa, kami walaupun daripada Jabatan Negeri Sembilan bersama-sama, kerana sekolah ini adalah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, sama-sama kami pun turut bangga SK PAUH ini telah membawa terutamanya dari sebagai aspek pendigitalan dan juga dari aspek robotik sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Tahniah dan syabas kepada guru besar, guru-guru dan juga kepada murid-murid sekalian. Okey, seterusnya, terima kasih cikgu. Baiklah, adakah ada apa-apa ciri di sekolah kami yang cikgu rasa boleh jadi contoh kepada sekolah lain? Okey, saya amat tertarik mula-mula saya tengok tadi dengan robotiknya. Kemudian saya kata dekat tempat saya pun robotik pun dah berjalan. Digital pun ada, kami pun ada.
Tetapi apabila saya masuk ke perpustakaan ini, saya lihat Grabbook. Grabbook tu saya tahu ada satu ciri yang bagi saya istimewa, yang saya tak tahulah dengan rakan-rakan lain. Di tempat saya belum nampak lagi Grabbook, dan dengan izin Tuan Guru Besar, saya nak bawa idea ni balik ke Negeri Sembilan dan juga di rakan-rakan dari negeri yang lain supaya datang ke SK PAUH, lihat bukan sahaja digitalnya, bukan sahaja robotiknya, bukan sahaja daripada aktiviti-aktiviti lainnya, tetapi Grabbooknya itu adalah sesuatu yang kreatif dan inovasi bagi pendapat saya. Terima kasih cikgu. Baiklah, seterusnya, sebagai penutup, boleh cikgu kongsikan satu pesanan atau motivasi kepada kami, generasi muda yang akan mewarisi masa depan negara? Okey, Kalish. Saya harap Kalish dan rakan-rakan sentiasa mendengar kata-kata cikgu dan supaya anda lah generasi yang akan membawa bukan sahaja SK PAUH ini, tetapi juga generasi di zaman anda untuk bersama-sama meningkatkan lagi negara kita, khususnya menjadi negara yang maju dan terbaik. Ya, dan juga saya pun sempat berbual dengan Tuan Guru Besar tadi. Saya harap akan ada satu jalinan dan jaringan seperti sister school antara SK PAUH ini dan juga salah sebuah sekolah di Negeri Sembilan, supaya bukan sahaja perkongsian di peringkat atas kertas sahaja. Sentiasa ada, kita createkan program-program dalam secara alam maya, sebab kita faham jaraknya agak jauh, tetapi saya percaya dengan idea kreatif yang ada kepada guru besar dan guru-guru, khususnya terutama guru-guru yang telah berjaya sampai ke peringkat antarabangsa, saya lihat tadi, dengan memiliki sijil-sijil yang diiktiraf, supaya dapat bersama-sama dengan guru-guru dan juga pengurusan di sekolah di Negeri Sembilan untuk mewujudkan satu jalinan jaringan yang sentiasa aktif, bukan sahaja hanya sekadar berbual-bual ataupun dalam dokumentasi saja. Itulah harapan saya supaya kejayaan di sekolah ini dapat dikongsikan ya dengan negeri-negeri yang lain, khususnya di Negeri Sembilan. Tahniah, syabas untuk SK PAUH. Okay? Terima kasih cikgu atas kata-kata yang sangat membakar semangat kami. Kami akan terus berusaha menjadi murid yang berdedikasi, bertanggungjawab dan membawa nama sekolah ke tahap yang lebih tinggi. Baiklah, sekian saja dari kami dalam podcast Suara Duta Suara Sekolah. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih. #GuruSuper Skepa Power.